Yang antara sebab jadi berbalah ni, ada orang ataupun kalau kita sebut Allah Tuhan tu satu, dia marah. Saya pernah tengah mengajar. Saya pernah mengajar di satu taman. Saya tak nak cerita taman mana. Saya kata Allah Ta'ala tu satu, tidak berbilang. Oh, dia kata apa mengaji akidah macam tu? Rosak akidah dia kata. Tidur sebelah ni. Buat live tu. Dia kata rosak akidah dia kata. Kata Allah Ta'ala satu. Sebab tu sebelum mengajar ni, dia ajar pula kan. Sebelum mengajar dia kena mengaji dulu sebab 20. Hadirin sekalian, kenapa kita panggil Tuhan juga Tok Kong ni? Berhala, Tok Kong, matahari, bintang yang disembah oleh orang bukan Islam ni, kenapa kita panggil Tuhan juga? Oh, sebab apa? Kadang-kadang orang ni dia tak faham, dia kata tak boleh sebut Tuhan. Dia bukan Tuhan. Allah Ta'ala sebut Tuhan. Sebab tu saya sebut dalam mukadimah tadi, kena faham akidah melalui Quran. Allah Ta'ala sebut mereka Tuhan. Cuma ada dua. Ilahul haq, Tuhan yang benar. Yang kedua, ilahul batil, Tuhan yang salah. Tuhan juga. Apa makna Tuhan? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Wahai Muhammad, adakah kamu tidak melihat, kamu memerhatikan ada orang, ada manusia yang menganggap, yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Tak apa maksud? Kamu tak tahu ke? Ada di kalangan manusia ni menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Allah Ta'ala sendiri sebut. Kerana apa? Kerana dia bertuhankan kepada hawa nafsu. Bila Tuhan, bila kita kata Allah Ta'ala Tuhan kita, maka segala perintah, arahan daripada Allah Ta'ala kita turuti, kita patuhi. Maknanya kita telah bertuhankan Allah. Sebaliknya ada di kalangan manusia, dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Apa yang didorong, apa yang diwaswaskan, apa yang diperintahkan, apa yang disuruh, apa yang dicetuskan oleh hawa nafsu, dia ikut. Maka dia telah bertuhankan kepada hawa nafsu. Hawa nafsu juga dipanggil Tuhan. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Allah Ta'ala mengutuskan Nuh kepada kaumnya, dan Nuh kata apa? Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Allah Ta'ala rakamkan cerita ni dalam Quran. Nuh kata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin, tidak ada bagi kamu Tuhan-Tuhannya, Tuhan-Tuhan, hak duk sembah tu, hak berhala-berhala tu. Nabi Nuh pun sebut Tuhan juga tu. Allah Ta'ala pun kata hak berhala juga Tuhan. Tetapi ilahul batil, malakum min ilahin. Ilahin tu pula dipanggil isim nakirah. Mana-mana Tuhan? Illallah. Hak tu isbat dipanggil. Tolak Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang kafir tu. Hak tu nafi. Yang diisbatkan, yang diiyakan adalah Allah. Kesimpulan, maka makna Tuhan sesuatu yang disembah. Semua Tuhan. Cuma Tuhan mana yang nak diiktiraf adalah Tuhan Khaliq. Di antara ciri dan sifat Tuhan adalah mencipta. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, hendaklah kamu sembah Tuhan kamu. Allah Ta'ala suruh sembah Tuhan. Jadi orang kafir kata, Tuhan yang macam mana hak kami sembah ni bukan Tuhan. Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi sampaikan kepada umat, kepada kaum dia, supaya sembah Tuhan. Hak kami sembah ni bukan Tuhan. Berhala, Tok Kong, hak kami sembah ni bukan Tuhan ke? Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendedahkan tentang ciri ketuhanan ataupun sifat ketuhanan. Sifat yang pertama, allazi khalaqakum, yang menjadikan kamu. Tuhan itu sifat dia mencipta. Ni habis. Padan dengan satu tu ya. Matahari, berhala, bintang, Tok Kong hak kamu semua tu, adakah dia boleh mencipta?
Jadikan alam ini, jadikan bumi ini, matahari, bintang, bahkan rezeki kamu pun dia tak boleh nak buat. Dia tak boleh nak mencipta. Jadi bila tidak bersifat dengan sifat mencipta, menjadikan, maka ternafi sifat ketuhanan. Senang je nak kenal Allah Ta'ala melalui Quran ni, tak jadi berbelit. Mengaji kadang-kadang sampai 20 tahun tauhid akidah ni, 20 tahun, 30 tahun berbelit-belit hurai masalah akidah. Bila orang tak faham, dia kata tu penting tuan-tuan mengaji. Dia hurai macam mana orang sampai berkeduk dari. Yang duduk dalam majlis 50 tahun, 60 tahun ni, pening daripada zaman dia muda lagi belajar sampai ketua tak faham-faham. Kesian kat orang belajar akidah. Malam ni insya-Allah tuan-tuan kita bagi mudah je. Sebab tujuan kita belajar akidah untuk kenal Allah. Tapi belajar 20 tahun tak kenal Allah Ta'ala. Jadi berbelit-belit. Hanya memahami istilah-istilah di dalam buku-buku akidah. Allah Ta'ala tak kenal sampai sudah. Rugi tak rugi? 20 tahun, 30 tahun belajar memang rugi tuan-tuan. Jadi bila kita kembali kepada akidah Quran dan hadis ni kan senang faham. Jadi Tuhan itu bersifat dengan mencipta. Jadi ternapilah Tuhan-Tuhan yang lain. La syarikalah. Maka tidak ada syirik. Tuhan ini tidak berbilang. Tuhan ini satu. Mana boleh sebut satu, dia esa. Itulah kena ngaji Quran. Mana boleh Allah Ta'ala sebut satu. Satu boleh dibahagikan, 1/2, 1/3. Allah Ta'ala esa. Tengok tu dah tak mengaji. Tak mengaji sifat 20. Dah merapu dia kata. Sebab qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala esa bukan satu. Wa ilahukum ilahun wahid. Jangan hafal qul Allah aja. Jangan hafal qul Allah. Ngaji qul Allah je hafal. Ayat-ayat lain tak hafal. Lepas tu duk goreng orang kampung. Wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. Wahid berapa? 10 ke? Kenapa malam ni bagi semangat tu? Sebab lama tak jumpa tuan-tuan ni. Jadi pelik malam ni. Saya rasa pelik. Kita minum dulu. Jadi pihak lain berbab-bab akidah memang dia macam tu juga kan. Dia nak ajar kepada akidah dia tu. Dia pun cakap macam tu juga. Kita ni nak ajar orang pada akidah Quran, kena tegas juga. Di antara sebab jadi berbalah ni, ada orang ataupun kalau kita sebut Allah Tuhan tu satu, dia marah. Saya pernah tengah mengajar. Saya pernah mengajar di satu taman. Saya tak nak cerita taman mana. Saya kata Allah Ta'ala tu satu, tidak berbilang. Dia kata apa mengaji akidah macam tu? Rosak akidah dia kata. Hidup sebelah ni. Buatlah tu. Dia kata rosak akidah dia kata. Kata Allah Ta'ala satu. Sebab tu sebelum mengajar ni, dia ajar pula kan. Sebelum mengajar ni kena mengaji dulu sifat 20. Dia baca lah qul huwallahu ahad. Saya tanya balik. Ada tak pernah jumpa dalam Quran wa ilahukum ilahun wahid? Dah tercengang. Sebab tu nak kenal apa-apa semua sumber Quran. Asas dia. Lepas tu tak apalah mengajilah kitab-kitab banyak mana pun, Quran dulu kena faham. Kalau akidah Quran tak faham, jadi bercelaru lah. Kefahaman jadi bercelaru. Itu sebab tu kita kena kembali kepada akidah Quran dan hadis.